Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah saya tadi dah berpeluang meninjau kedai-kedai di laluan 3 dan nampaknya ada 3 kedai di laluan 3. Kedai runcit, kedai jual sambal hitam dan rusa, dan pusat rawatan urut. Dan sekarang ni bersambung ke kedai nombor 7 Kedai nombor 7. Di mana dipisahkan dengan kemungkinan ada construction yang akan menyambung kerja-kerja yang tidak lagi selesai untuk membuat pintu gerbang. Jadi inilah yang saya cuba tunjukkan kepada tuan-tuan pada hari ini. Kita di kedai jahit di nombor 7 ni. Yang tu saya kata tadi, macam-macam masjid sana. Ada kedai jahit ni. Kedai jahit ni aduh, jual bantal lah. Bantal pun ada. Bantal kekabu. Cantik bantal kekabu nampak. Banyak ni. Nanti kita tanya harga dia macam mana. Ada juga kedai jahit ni membuat alternation, iaitu membaik pulih ataupun apa dia panggil tuan, alternation ni cakap Melayunya apa, maknanya alter balik lah maknanya yang tak berapa, yang besar ke saiz dia, yang terlebih besar ke apa, dia boleh kecilkan, boleh bentuk boleh semula jadi jumpa dengan abang itu, abang Puat tengah kusyuk tu, dia tengah menjahit tu tak boleh kacau. Itu dia. Berapa lama dah abang Puat ni meniaga menjahit ni? Boleh cakap tu betul ni? Tak boleh? Sorry lah mengganggu. Tak apa, sambil buat kerja cakap je, tak payah pandang, tak apa. Ni ada satu mesin yang berfungsi. Mungkin kalau dapat dibesar dia kedai ni, mungkin dapat diletak mesin lain lagi. Jadi berapa lama dah kerja-kerja menjahit ni? Dulu saya dipaham kerja-kerjaan. Ada pengalaman setahun dulu baru lagi lah, tapi nampak pakar je. Bukan senang ni, mata kena jaga. Kemahiran tangan, silap-silap tercocok ke tangan. Jadi alhamdulillah abang ni selalu ditemani oleh anak sulung kan, apa ni? Nombor 2 ni yang kiranya dia apa tu? Cerebral palsy kan? Nah. OKU lah kayaknya Jadi alhamdulillah rezeki anak-anak yang begini dapat juga beri kita rezeki oleh Allah SWT, dan dapat pahala menjaga anak-anak istimewa ni, InsyaAllah. Jadi macam mana saya dipahamkan ada setahun belum lagi kan? Di sini, kedai di sini. Belum lagi. Maknanya dalam berapa bulan, masuk 7 bulan ni kan? Sebelum puasa. Maknanya macam mana proses perniagaan sekarang? Bagi segi tempahan ke orang yang datang? Okey, alhamdulillah lah. Mana dapatlah sewa bulanan tu boleh lah bayar lalu pendapatan ni. Sebab sekarang ni keadaan ekonomi kita pun tak berapa ni. Jadi insyaAllah kita berdoa sama-sama, mungkin akan datang lebih baik lagi. Terima kasih Abang Puat. Semoga berjaya. Saya ni saja nampak video ni. Ini datanglah ke kedai jahit nombor 7 Mungkin akan datang lebih cantik lagi kedai dia. Tapi sekarang ni tengah buat construction perbaikan masjid ni. Jadi terganggu lah sikit. Walaupun tahniah dan selamat berjaya Abang Puat. Ada juga dijual di sini apa? Karipak negara. Ya Allah. Sorry hari ni ada juga karipak makanan frozen Jadi hari ni mungkin belum top up lagi Jadi terima kasih. Jadi kita tengok nombor 8 ni kosong. Nombor 9 ni ada jual baju-baju kelawar. Siapa yang berminat untuk beli kepada isteri dia baju kelawar, ada murah-murah sini baju kelawar. Baju budak-budak pun ada.
kain pelikat apa semua tu. Jadi sama-sama kita tolong orang kita berniaga. Ni kain pelikat semacam saya kata tadi. Dulu ada kedai kunci, sekarang dah berpindah ke Hasan Ahmad sana ya. Kita tinjau pula kedai nombor 11. Ini ada jual kopiah masjid, cop masjid. Sekarang ni ada offer tak? Ada? Tak ada dah? Tak ada offer dah? Offer RM15 saja. Hari ni ke Elaine? Sampai bila-bila datang beli RM15 ni murah. Ada cop masjid Hasan lah. Senang dapat offer ni. Ini ada kit jenazah lah sebelah. Tak apalah, kita tangguh dulu lah. Kit jenazah tu kita tangguh dulu lah. Kita tengok kopi pun ada ni. Kopi apa ni? BKP. Ini kopi ada siap lah. Boleh tanya toke dia nanti. Sebab kita nak ambil shot-shot saja. Tengok ada jualan apa. Ini perempuan punya pakaian lah. Dia panggil hand sock dah. Ini toke dia. Macam mana toke? Dah berapa tahun menikah di Hasan lah? 2012. Dia panggil apa ni? Anjung Niaga ya? Anjung Niaga. Dari 2000? 2012. Alhamdulillah, kita doakan semoga tuan punya kedai kita ni sihat walafiat. Hari tu baru ada diuji oleh Allah SWT. Moga-moga sihat terus. Dapat berjual lagi sehingga berpuluh-puluh tahun ni. Macam-macam apa? Apa nak kempen ada? Datanglah nak beli apa? Tanah untuk Mengkana ada jual, mengkana. Jubah-jubah, tudung ya. Sini perempuan biasalah dia jual. Untuk orang perempuan je. Orang lelaki dia jual kopiah. Hari ni saya nak promosi Anjung Niaga ni. Marilah tuan-tuan, perempuan. Datang beli. Dah beli? Dah beli? dah, insyaAllah. Terima kasih ya membeli di Anjung Niaga. Nanti kempen kawan-kawan ya. Sejadah kecil. Murah-murah harga boleh runding ya. Kain pelikat pada. Perempuan ni memang suka jual ni. Tudung-tudung. Jubah-jubah pada. Sebelah ni nombor 12. Nombor 12. Ada orang, 2 orang nunggu lah. Satu tak ada mata. Ni pun ada jualan campur-campur, boleh lah datang. Nanti kedai bahu tu ada orang tak tahu. Nak interview kedai bahu. Ini macam-macam ada di Masjid Al-Hasanah ni. Jadi alhamdulillah Masjid Al-Hasanah ada buat tempat berniaga macam ni. Jadi dapatlah berniaga-berniaga kecil kita menyumbang ya, mencari rezeki. Kedai akak ni Faridah ni nombor 13. Ada jual beg-beg ni. Beg ni siapa buat ni kak? Beg dari mana? Ialah Malaysia ke luar negeri? Luar negeri? Tapi halal ya. Beg halal ya. Sini ada jual tudung mengkana ya. Maknanya yang alat perempuan nak semayang ya, semua ada. Telekong. Token. Ada apa dipanggil ni yang tasbih jadi digital apa? Tasbih. Penuh kedai kak ni. Letak mic ni kena besar. Tapi insya-Allah kalau ada event apa kita boleh letak tepi. Kalau orang tak ada ni jadi tempat asal lah. Kita ada kedai buku di nombor 14 ya. Kedai buku ni lebih kepada kebajikan lah ya. Jadi boleh baca dan buku-buku tu boleh disewa kalau tak salah saya. Dan boleh dibeli kalau ada yang berminat dengan harga yang ditentukan oleh tuan punya ni ya.
Jadi sekarang mudah. Kalau kita nak membeli, pakai QR saja. QR saja. Dan ada juga sewa locker. Bagi orang musafir ke apa, kalau dia nak sewa beg dia apa dia, boleh sewa di sini ya. Stop dulu lah.